Okay, jom kita try. Bismillah. Rasa dia sedap macam onde-onde, tapi hujung-hujung dia tu dia akan ada rasa ubi leka. Tu something new lah dalam kita punya menu ni. Siapa sini rindu kuih tradisional yang bila gigit terus meletup manis di dalam? Hari ni saya nak share cara buat onde-onde ubi leka versi mudah dan konsisten. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, kita sediakan parut kelapa dulu. Rebus parut kelapa ni sekejap supaya rasa dia lagi naik dan tahan lama. Sekarang kita buat onde-onde. Masukkan ubi siap masak dari ubi leka ke dalam mangkuk. Tambah tepung pulur dan sedikit air masak. Kemudian gaulkan sampai adunan jadi lembut dan sebati. Bila adunan dah elok, kita uli dan betulkan jadi bola kecil. Ambil gula melaka yang dikerat kecil, masukkan ke dalam adunan, tutup dan uli semula sampai jadi bola yang kemas. Seterusnya, kita rebus onde-onde ni. Masukkan ke dalam air mendidih dan biarkan sampai dia terapung. Bila dah timbul, tandanya onde-onde dah masak dan boleh angkat. Masukkan sedikit garam ke dalam parut kelapa yang kita rebus tadi. Terus gaul onde-onde yang dah masak ke dalam parut kelapa. Pastikan semua permukaan bersalut cantik. Okay, dah siap. Onde-onde lembut, inti gula melaka cair di dalam. Nak buat kuih tradisional dengan cara yang mudah, cepat dan konsisten, wajib try ubi leka dalam menu korang.